Okay, selamat datang ke Teh Tarik Podcast. Apa khabar doktor? Okey. Alhamdulillah sihat. Teh tarik panas. Teh tarik panas. Tapi kita punya tempat ni hari ni sejuk betul. Sejuk. Bergagar aku rasa dengan dia punya ikon ni. Jadi hari ni kita tukar apa dia panggilnya? Tukar tempat sikit. Betul. Pasal apa? Kami ngam-ngam ada konferensi di library ni. Jadi kita gunakan dulu facility dah lah kan. Betul. Okey. Jadi okey je doktor. Alhamdulillah okey. Okey kita punya episod yang baru-baru ni pun dia menarik ramai perhatian juga. Cuma saya ada ditegur sikit doktor pasal apa? Dia cakap kamu cerita pasal pelarian, cerita pasal parti, cerita pasal stateless, tapi dia cakap kamu describe more on stateless dan juga pelarian ni lah. Pasal ni asylum dan refugee ni kan. Dia cakap tiada kau cerita pasal parti tu. Jadi mungkin kita boleh throwback sikit berkenaan dengan tu isu kan doktor. Pasal apa yang saya ingat saya masa doktor cerita pasal parti tu kan. Parti ni ada dua jenis kan. Betul. Satu pendatang asing tanpa izin yang masuk daripada laluan rasmi kah? Betul. Dan juga laluan tidak rasmi. Betul. Okey, mungkin doktor boleh describe sikit apa tu rasmi dan tidak rasmi, macam mana tu doktor? Kemasukan pendatang asing sebenarnya dia dikategorikan secara rasmi ni adalah pintu masuk rasmi negara lah. Okey. Kita kategorikan mereka ni sebagai mereka yang mempunyai dokumen sebab kompleks ICQS di seluruh negara termasuklah di Sabah ni yang masuk dari Nunukan, Tawau dan juga dari pintu sempadan lain-lain seperti port ataupun airport dianggap sebagai orang yang berhak dilayan sebagai warga asing yang masuk secara halal lah. Yang tanpa izin ni dia tidak diizinkan oleh sebab satu tidak masuk melalui pintu-pintu yang sah. Dan yang paling penting mereka masuk dengan cara yang salah. Dia ada mungkin laluan tikus, teluk ataupun sungai di kawasan sempadan negara, mahupun masuk melalui cara-cara yang tidak dibenarkan. Bersembunyi dalam kenderaan ataupun dibawa masuk oleh warga negara Malaysia dengan cara yang tidak betul. Pelbagai taktik lah yang membolehkan mereka masuk tanpa izin tadi. Yang sah. Jadi kalau maksudnya kalau dos yang ada pasport, dia datang daripada airport ataupun terminal kan. Lepas tu overstay itu kita consider orang sebagai pendatang asing tanpa izin kah juga atau macam mana? Sudah melanggar peraturan immigration. Melanggar peraturan immigration. Kita ada peraturan visa ataupun permit untuk membolehkan seseorang yang bukan warga negara untuk berada di sini dengan tujuan apa? Sosial, kerja dan sebagainya. Jika ia melanggar tempoh yang dibenarkan, sebab kita ada bagi sebenarnya dokumen untuk mereka faham dan turunkan tanda tangan, dan di pintu-pintu masuk sah tadi pun mereka sudah dimaklumkan. Malah di laman web rasmi Kementerian Luar, Jabatan Imigresen Malaysia pun ada dimaklumkan tentang overstay. Jadi bila overstay lebih masa itu dianggap sebagai tidak sah. Tidak sah lah. Sudah tidak diizinkan kalau kita nak gunakan istilah itulah. Okey. So maksud dia di sini dos yang PTI ni dorang ni ada dokumen lah. Betul. Dan sepatutnya mereka ini kalau kena tangkap, mereka ni boleh dihantar semula ke negara asal mereka. Betul. Kan? Ya. Okey, tapi berbeza pula. Sekarang ni tapi pendatang asing tanpa izin ni, let's say dorang di sini overstay, lepas tu dorang berkeluarga dan beranak pinak. Anak dorang tu macam mana? Ikut ada guna pasport bapa ataupun mama dia kah ataupun consider stateless kah? Yang ini agak teknikal sedikit. Kita ada istilah pemutihan dasar di mana Jabatan Pendaftaran Negara melalui Kementerian Dalam Negeri membolehkan anak-anak ini dengan dasar kerajaan persekutuan untuk bersekolah. Tapi dengan syarat ibu ataupun bapa itu sama ada kahwin dengan orang tempatan mempunyai dokumen. Kita sebut IC merah ataupun IC hijau. Hijau tu. Tapi itu tidak memadai untuk mereka mendapat keistimewaan sebagaimana warga negara Malaysia. Dengan sebab itulah juga bukan mudah untuk anak-anak mereka bersekolah. Sebab bila lahir di hospital perlu ada surat beranak. Tetapi pihak hospital dia akan rujuk juga kepada pihak Jabatan Pendaftaran Negara ataupun ibu bapa ni perlu rujuk kepada Jabatan Pendaftaran Negara untuk mendapatkan surat beranak tadi.
Dan surat beranak ini sebenarnya adalah dokumen paling penting untuk menyekolahkan anak tu. Yalah, dia betul. first dokumen bagi anak-anak yang boleh kita kategorikan sebagai stateless lah. Tetapi lazimnya kalau kedua-dua ibu bapa lah tanpa dokumen IC merah ataupun IC hijau, lazimnya tak akan menyekolahkan anak-anaknya. Oh, macam tu. Okey. Itu sebab kita ada sekolah alternatif. Oh, sekolah alternatif ni lah. Okey. Alright. So, saya ada terbaca satu paper lah ni kan, doktor, daripada Azizah Kasim. Kenal ke, doktor? Macam familiar. He's academician, bukan Azizah. Professor. I think mungkin lah. Ya, dia terbitkan satu paper ni, diterbitkan dalam Scopus jugalah, Scopus Q3 I think. So Filipino refugees in Sabah, state response, public stereotype dan dilema over their future lah. Jadi salah satu isu yang dibangkitkan sini tu itulah persekolahan tu kan. Bila mana pelarian, refugee ataupun stateless ni kan, dia 2 generasi ke 3 generasi memerlukan persekolahan, tetapi tiada, macam doktor cakap tadi, tiada birth seat, sijil lahir ni kan. So mereka dah boleh bersekolah. Jadi bila dah boleh bersekolah, ke mana dorang ni? Begitu. Itu yang kita menjadi salah satu isu betul kan. Lepas tu kan kalau saya boleh throwback balik kan apa yang doktor cakap hari tu kan. Kita mungkin ada data pelarian ni about berapa? 100 of thousands lah kan. Okey, tetapi anak-anak dorang tu tidak dikira dalam data kan? Betul. Dan bilangan mereka juga tidak dimasukkan dalam DOSM, Jabatan Perangkaan Malaysia. Sebab kita ada bancian 10 tahun sekali. So, satu dasawarsa, satu dekad yang membolehkan kita dapatkan maklumat berkenaan dengan kependudukan dan juga isi rumah. Jadi oleh sebab mereka ini bukan berdaftar. Sebab bila nak daftar sebagai penduduk di sebuah negara, dia kena ada dokumen rasmi, iaitu IC lah. So kita kira berdasarkan IC ibu dan bapa sebagai ketua isi rumah dan juga anak-anaknya. Kepada pelarian tadi, kepada stateless, or even parti, mereka ni sebenarnya tidak duduk di satu-satu kawasan yang digazetkan sebagai kawasan penempatan UNESCO, kampung ataupun perumahan dan sebagainya. Jadi target DOSM ni adalah mereka yang tinggal di satu-satu kawasan yang digazetkan sebagai kawasan penempatan. So mereka takkan pergi ke kawasan-kawasan yang setinggan, slum area ataupun kawasan-kawasan yang kata orang tersorok dalam hutan dan sebagainya. So itu bukan dalam kategori bancian. Jadi kesannya adalah yang tadilah macam Dr. Izan cakap tadi tu, mereka tidak boleh kata orang tally out sebagai antara mereka yang hidup di negeri Sabah. Atas status dorang sama ada pelarian, stateless ataupun parti. Tapi sudahlah dorang ni unrecorded, tiada data kan. Betul. Dan mereka ni akan membesar. Betul. Dan akan berkeluarga dan terus akan melahirkan anak. Betul. Jadi kalau lah sekarang ni mungkin kita tak sure, mungkin generasi kedua ataupun ketiga kan. Dan kalau benda ni kita tak address daripada hari ini, dia akan berterusan. Diorang akan ada generasi keempat, kelima dan seterusnya. Betul. Tapi dia macam mana? Macam kita cakap hari itu kan, barah kan. Dia benda ni, isu ni akan makin lama makin besar, makin lama makin besar. Macam saya cakap hari itu soal rumah setinggan kan. Bab curi air kebanyakannya datang daripada sana. Bab curi elektrik kebanyakannya datang daripada sana. Dan baru-baru ini kita buat kajian berkenaan dengan ekonomi kan. Let's say lah kita import 100 tan makanan kan. Betul. Itu untuk data daripada DOSM tu, kita punya penduduk tu. Tapi yang unrecorded ni ataupun yang tidak diambil kira dalam data ni, mereka pun beli dan makan juga. Betul. Dan sebenarnya itu yang menyebabkan sometimes kan makanan kita ni tak cukup apa semua. Jadi itulah yang macam kita highlight hari tu kan. Benda ni apa tu doktor, dia perlu ada satu political will dan kekuatan di mana kedua-dua kerajaan dan juga pembangkang berani untuk address this issue, bawa ni isu dan seterusnya menyelesaikan masalah ni lah kan. Betul. Lagipun macam kes-kes baru yang some of our students tu kan, bila setinggan ni, dia bukan setinggan ni
maksudnya macam mana macam begini ya. Setinggan-setinggan ni dorang bina di tanah-tanah kerajaan mah. Dia consider as apa sudah tu? Penceroboh? Penceroboh. Ya. Menceroboh. Jadi bila polis datang sana untuk robohkan tu apa semua kos lagi kan. Betul. Lepas tu bila kita robohkan dia jadi isu pula, tiada perikemanusiaan dan seterusnya. So dia akan lebih banyak masalah sebenarnya. Jadi mungkin saya beri komen. Mengapa benda ini berlarutan? Satu, saya tengok dari sudut kemungkinan besarlah kelemahan agensi-agensi kerajaan di pelbagai peringkat. Saya tak cakap peringkat negeri, peringkat persekutuan pun sama. Balik pada dasar kajilah. Tempoh hari kita ada sebut tentang fostering policy ataupun cradle policy yang khusus untuk nak sambut isu ni. Kita tak boleh hantar orang balik sebab orang tak ada tempat. Beranak pinak dah ramai di sini, nak hantar kampung diorang pun tak boleh terima sebab di sana pun stateless sama sekali, mereka tidak ada dokumen. Cuba cek, satu orang pun tidak ada. Di Malaysia pun tak ada sijil lahir, di sana apatah lagi mereka tidak akan diterima sebagai warga negara Filipina, ima sebagai warga negara Indonesia. Jadi mereka ini adalah, kita tak cakap pasal Palau. Palau itu satu dunia iktiraf sebagai si gypsy. Mereka berada di mana-mana negara dan dibolehkan. Tapi ini yang stateless untuk dalam konteks Sabah ni, mereka adalah generasi terkini. Jangan terkejut, mereka lebih fasih berbahasa Melayu dan berbahasa tempatan, menggunakan dialek macam-macam bahasa. Malah di Pantai Timur tu, di Sempurna, dia ada yang boleh bercakap bahasa Korea dengan fasih tau, dengan bahasa Mandarin. So ni yang saya katakan tadi, mengapa kita tak manfaatkan? Saya tengok dari sudut positif lah. Guna tenaga buruh. Kalau kita nak gambling mereka sebagai sumber tenaga kerja yang mahir dan separa mahir, inilah peluangnya berbanding kalau kita nak option kepada warga negara Malaysia, khususnya rakyat Sabah sendiri. Jadi bila bercakap tentang mengapa ia berkembang biak begitu banyak dan amat sukar untuk dikawal, Rumah Merah pun kadang-kadang tak cukup juga kapasiti nak menampung. Bila kita ada operasi tangkap, letak di situ, hantar, tak dapat hantar, datang balik. Agensi persekutuan dan negeri bagi saya perlu bekerjasama. Sama ada wujud ketirisan ataupun tidak, kena ada bukti lah. Nak buktikan sebenarnya wujud benda-benda yang bersifat rasuah, makan suap dan sebagainya, tak pernah dibuktikan, orang cakap saja. So kalau kadar cakap itu boleh jatuh fitnah. Betul. Yang kedua pula adalah apa yang dibuat oleh agensi-agensi persekutuan dan negeri, sama ada secara integrated operations ataupun secara dasar tahunan untuk memastikan bahawa isu ni dapat paling kurang pun diminimumkan. Kalaupun bukan dihilangkan terus. Jadi saya nampak setakat hari ini tidak ada. Kita ada dengar juga 1-2 bajet di peringkat persekutuan dan juga negeri menyebut tentang pendatang asing tanpa izin ini, tapi lebih kepada operasi untuk pembersihan dan penghantaran pulang. Jadi bagaimana mereka yang sudah ada di sini? Ada tak polisi yang sebegitu? Setakat hari ini saya tidak nampak satu polisi yang betul-betul solid nak menyelesaikan masalah ini bagi mereka yang ada di sini. Okey. So kalau macam saya pula kan, I think instead of kita berusaha sesuatu yang macam mustahil, I can say lah, yang macam it's quite impossible for us to send them back bah. Kecuali yang ada dokumen, lepas tu overstay tu, itu okey lah. Betul. Itu diorang ada dokumen kan, ataupun ada dokumen tapi masuk dari lorong-lorong tikus tu, itu different story lah. Tapi those yang generasi kedua dan ketiga yang lahir di sini, tiada dokumen di sini, tiada juga dokumen di sana. Jadi I think it's a high time, bukan mungkin saya akan macam-macam di level, I don't care lah. Tapi yang penting it's high time for us to address this issue properly, dan kita kita gunakanlah mereka ni di jalan yang benar lah kan. So sebagai contohnya kan dalam paper yang ditulis oleh Aziza Kasim ni kan, so beliau tulis ini, so sewaktu kenapa zaman dulu yang zaman pelarian tu kan, kenapa Tun Mustafa benarkan mereka di sini ni, satu pasal time tu kita yang macam doktor cakap tu, kita dalam keadaan membangun kan, so kita shortage of labor, kita kekurangan pekerja ataupun buruh di dalam sektor, sekejap mana dia cakap tadi tu, kita kekurangan buruh di dalam sektor plantation dan juga balak ni. Jadi mereka ni sebenarnya adalah individu-individu yang sebenarnya sesuai lah untuk kita letakkan di dalam kerja-kerja di industri ni. Atau zaman sekarang ni mungkin lebih kepada
3D tu kan. Jadi mungkinlah apa macam doktor cakap tadi, kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat mestilah bekerjasama untuk selesaikan isu ni lah kan. Okey. Clear doktor? Clear. Okey, boleh ya. Alright. So lepas ni kita take a break dulu, lepas ni kita sentuh lagi soal yang berkait rapat juga dengan parti stateless dan ni lah. Okey. So jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Okey, so terima kasih kepada penonton yang masih setia mengikuti Teh Tarik Panas. So bersama saya Dr. Syarudin yang kita cerita pasal benda panas-panas lah kan. Betul. Tapi bukan setakat panas-panas semua kontroversi, tapi isu yang kritikal yang mesti kita address so that kita boleh move forward lah kan. Betul. Gitu. Jadi berbalik kepada cerita tadi kan, boleh dapat positif kan cerita ni kan. Dapatlah kita baru episod kedua kan. Episod kedua berkenaan parti ni. Apa nama dia tu, di Sabah ni kan kita sebenarnya ada lebih kurang dalam 5 penempatan berkenaan dengan pelarian lah yang zaman Tun Mustafa bila beliau mau bawa masuk ni refugees ni untuk kita serap dalam sektor buruh tu tadi. Lepas tu macam yang doktor cerita yang masa episod pertama tu dan diteruskan dengan zaman Tun Haris Saleh dengan apa tu, dengan diciptanya apa sudah tu IMM 13 gitu. Tujuannya pun sama, untuk diserap ke dalam sektor kita punya sektor buruh bahkan. Jadi kita ada 5 penempatan pelarian yang sememangnya diiktiraf oleh United Nation dan UNHCR lah. In fact kalau tidak silap saya, diorang sebenarnya diberi peruntukan untuk untuk run di kawasan penempatan lah. Yang paling dekat Kinarut, lepas tu ada Kudat, dan satu lagi last time dekat Labuan. Okey. Jadi tapi masalah dia, ini zaman ni kan zaman tahun 76 lah kan dimulakan kan. Dan sekarang ni adalah tahun 2026. So it took about berapa? 50 years. Jadi 50 tahun tu sebenarnya diorang sudah ada 2 dan ketiga generasi bah. Mungkin time tu ada 100 buah rumah. Lepas tu 200 buah rumah, 300 buah rumah, dan kawasan tu semakin padat dan sebenarnya tidak cukup. That's why kita ada berselerak ni, apa sudah nama dia tu, dah cukup lah, kawasan tu dah cukup kan. Dan diorang akan buka penempatan baru lah, dan itu yang ada berlakunya apa sudah namanya tu, pencerobohan tanah kerajaan dan sebagainya lah. Ya, doktor ada komen nggak pasal tu? 1976 sehingga 1986. Sebenarnya tempoh tu adalah pertukaran dari kerajaan Berjaya kepada kerajaan PBS lah. Oh ya betul. Okey. Saya yakin 2 perkara yang menyebabkan tidak ada dasar yang menamatkan sebenarnya peruntukan untuk melindungi refugee ataupun pelarian ini. So bila berubah era pentadbiran, dasar pun berbeza, visi pemimpin berlainan, menyebabkan cara mereka menyentuh isu itu juga mungkin berbeza. Maksud saya di sini adalah keutamaan untuk nak meletakkan isu itu isu penting ataupun tidak. Pada waktu itu mungkin dalam tempoh 10 tahun 1976 hingga 1986, 5 penempatan di Sabah, 1 penempatan di Labuan. Pada waktu itu mungkin mereka tidak memikirkan sangat soal pertambahan populasi lah, daripada mereka yang didaftarkan di bawah UNHCR. Jadi bila tidak ada daftar yang jelas tentang kematian, kelahiran dan sebagainya, tidak ada unjuran. Saya tidak pasti mana satu agensi yang sepatutnya bertugas ataupun mengambil peranan ni. Saya yakin dia berkait rapat sebab ia berkaitan dengan pelarian antarabangsa, sudah tentulah federal. Dengan peruntukan undang-undang juga diberikan peranan besar oleh kerajaan negeri pada waktu itu. Jadi bila tidak ada tindakan institusional untuk membuat forecasting ataupun unjuran untuk tempoh 10 tahun akan datang, 86 hingga 96 contohnya, berapa ramai mereka ini akan bertambah, berapa banyak land encroachment, pencerobohan tanah, berapa ramai pula akan berpindah randah, masuk hutan, buat lagi penempatan haram di kawasan-kawasan tanah rizab dan sebagainya, menggunakan mungkin orang tempatan dan seumpamanya. Itu tidak mungkin pernah difikirkan. Kalau tak, tidak akan jadi masalah sehingga hari ini. Itu yang pertama, tindakan berinstitusi lah, dan juga political will pada waktu itu. Yang kedua paling penting adalah dasar kerajaan secara umum tentang keselamatan dan juga sempadan ini. Adakah benar-benar menangani masalah
yang sudah ada dalam negara pada waktu itu. Dalam konteks ini Sabah lah. 5 penempatan di Sabah, 1 di Labuan ni, 6 kesemuanya. Bukanlah satu benda yang kata orang bersifat sementara. Dalam fikiran mana-mana pemimpin di pelbagai peringkat, persekutuan ataupun negeri, dia bukannya letak orang di situ, dia bukan robot tau. Dia adalah organisma, manusia yang hidup bersosial dan bermasyarakat dan berkembang biak. Dia takkan duduk di situ. Logiknya mereka akan berpindah rendah juga, mencari pekerjaan, peluang untuk hidup lebih baik dan sebagainya. Ini tidak pernah difikirkan. Dan ketiga paling penting adalah apa parti politik buat. Ya, kita tak sentuh mana-mana parti politik, tapi kita tahu di Sabah ni dinamika politik dia begitu cair. Sejak 70-an sehinggalah sekarang kita boleh cakaplah tidak ada satu parti politik pun, Iman seorang pemimpin politik pun yang benar-benar serius. Kalaupun ada, saya pernah dengar seorang pemimpin politik tempatan di negeri Sabah ni memperkenalkan kad pengenalan untuk orang Sabah hanya untuk membezakan bahawa bilangan yang ramai untuk populasi parti, stateless dan juga pelarian ini dibezakan dengan dokumen yang khas untuk Sabah saja. Tapi setakat itu sebenarnya bagi saya itu penyelesaian sementara juga. Sebab mereka ada di situ. Kalau stigma tentang mereka ini menimbulkan masalah dari sudut jenayah kan, dari sudut kebersihan, kekotoran, tidak ada BCG, TB, penyakit-penyakit bawaan air dan sebagainya, itu juga satu perkara yang perlu dipikirkan. Tapi sama ada kad pengenalan khas untuk orang Sabah ini menyelesaikan masalah itu? Tidak sebenarnya. Jadi ini lebih kompleks daripada apa yang kita fikirkan. Masalah parti, stateless dan juga pelarian ini perlu dipikirkan oleh semua pihak. Dia bukan setakat pihak kerajaan, ahli akademik, NGO, malah seluruh rakyat negeri Sabah. Dia tak boleh nak setakat kecam. Kecam pun tidak boleh menyelesaikan masalah. Dah ke mana juga. Kita hentam kerajaan, kita salahkan parti politik, pemimpin politik, dia akan habis di situ. Masalah tetap ada. Jadi caranya adalah bersatu hati. Cari idea bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini. Perlu ada political will, perlu ada kerjasama daripada pihak persekutuan untuk memastikan perkara ini kalaupun tak boleh nak dihentikan, dia laju sebenarnya. Isu berkaitan dengan stateless, pelarian dan juga parti ni, dia tak akan berhenti, malah semakin laju. Dan ini pace ni, momentum ini pun tidak pernah diusahakan untuk dikurangkan kelajuannya. Itu juga memerlukan perhatian semua pihak. Kita mudah sebenarnya, kalau di media sosial kita hentam orang mudah lah. Semudah kita menulis. Adakah itu menyelesaikan masalah? Kita boleh timbang-timbangkan lah. Apa yang patut kita buat sebagai warga negara Malaysia yang bertanggungjawab. Okey. So, yalah, saya pun pernah juga dengar tu berkenaan dengan kad pengenalan Sabah tu kan. Jadi, yalah, tapi kalau kita ada kad pengenalan Sabah pun, kalau dia diduplikat pun sama juga kan, dan akan jadi itulah, that's why bila kita fikir balik kan, adalah beberapa usaha sebelum ni berkenaan dengan PSS, PAS apa sudah tu PSS sementara Sabah. PAS sementara Sabah, lepas tu seterusnya ditentang hebat, lepas tu kita akan keluar lagi dengan kad baru pun ditentang hebat juga. Tapi sampai bila kita biarkan isu ni tergantung ataupun status quo kan. Pasal kalau kita tidak selesaikan masalah ni, kita risau orang-orang yang mereka yang undocumented, mereka yang pelarian undocumented semua ni kan, dorang akan menyalah itulah timbulnya isu-isu IC palsu apa semua. Dorang cuba untuk masuk daripada pintu belakang lah untuk menjadi warga negara. Jadi daripada kita biarkan isu ni berlaku, bagus kita put a stop dulu. Kita put a stop on that. Kita bagi dorang dokumen so that dorang boleh cari gunakan dokumen tu untuk mencari kerja, mungkin hantar anak ke sekolah dan seterusnya lah. Pasal apa, kalau kita biarkan mereka ni tergantung, satu salah guna kita punya kewarganegaraan. Kedua, banyaklah masalah yang akan timbul apa semua lah kan. So itulah saya kali kan saya daripada saya doktor mau ada apa way forward selain daripada the cradle jalan ke depan. Saya nampak itulah peranan Malaysia juga, sebab yang datang ke negara kita ni adalah negara-negara anggota ASEAN.
specifically dari Filipina dan juga Indonesia. Saya yakin sudah berpuluh malah beratus perbincangan ataupun mesyuarat di peringkat jawatan kuasa, di peringkat menteri, di peringkat sidang kemuncak ASEAN membincangkan tentang rentas sempadan ni lah, termasuklah jenayah dan juga kemasukan secara tidak sah. Okey. Ini berlaku di seluruh dunia sebenarnya. Betul. Di UK, US, Mexico, Venezuela, Germany, France. Banyak orang datang. So apa, kita magnet sebenarnya. Kita tarik warga negara dari negara lain untuk datang. Dari satu segi ekonomi kita kukuh, mata wang kita juga lebih baik berbanding yang lain. Dan dalam konteks hari ini jelas. Dan itu sebenarnya satu benda yang kita tak boleh nafikan menjadi asbab kepada mereka datang ke sini. Dan bila saya cakap tentang perhimpunan, perbincangan di peringkat ASEAN yang lebih tinggi itu, dasar luar Malaysia itu kena mengambil kira apa yang berlaku sekarang. Stop tadi itulah. Stop supaya mengelakkan dari ada kemasukan baru. Daripada isu yang sama berulang untuk tahun-tahun yang kehadapan. Dan jika ada dasar yang betul-betul tekal sebegitu, saya yakin benda ini dapat ditangani. Tetapi yang penting, era kerajaan yang melaksanakan dasar di peringkat ASEAN ni, dasar luar di peringkat ASEAN ni, perlu diteruskan pula oleh kerajaan seterusnya. Sekiranya yang Muhammad Perdana Menteri bertukar misalnya, ataupun kerajaan persekutuan tu ruling partinya lain, dia jangan abaikan tau. Dia kena konsisten. Sebab sekiranya kita alpa, benda ni akan datang balik. Sebagaimana penyakit yang menghinggap ke badan manusia. Itu pandangan saya dari Rizal. Okey. Alright. Saya belajar sebenarnya. Dia sebenarnya bila saya moderate ni kan, sebenarnya sepatutnya kita punya tertarik panas ni ada apa tu, kita akan ada host yang betul-betul lebih arif lah bersama dengan doktor, tapi saya ganti dulu kan sekejap kan. Jadi bila saya duduk sini, I learn a lot from you lah. Jadi kita harapkan dalam episod seterusnya ni kita boleh bawa lebih banyak isu-isu yang berkaitan dengan Sabah, apa masalah dia, macam mana kita mau tangani dia, dan way forward lah supaya kita untuk negeri Sabah yang lebih gemilang dan sejahtera. Okey, jadi kepada mereka yang berada di luar sana, seperti biasa, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi, kami akan bawakan lagi isu-isu yang sangat hangat. Jumpa lagi, bye-bye.